DVD. Okey, bila DVD sudah on, kita tunggu dia main dulu. Tu dia start. What? Apa ni? Doraemon. Sekarang Doraemon ni tak ada suara. Kita nak buat dia supaya main suara dekat radio lah. Ni cara-cara set suara DVD player supaya keluar di radio kereta. Okey, kita tengok. Ini remote. Mula kita on dulu. Tengok tu. FMM on off. Tu kita kena pastikan dia on dulu. Tu bila dah on. Lepas tu tengok tu ada channel. Channel tu kita boleh pilih. Kat sini batu dia. Chat. Tu nak pilih 88.7 ataupun 88.9 ataupun 89.1. Bergantunglah pada clear atau tak frekuensi. Supaya kita tak bercampur dengan radio, siaran radio. Okey, lepas tu sekarang kita set pada channel 8 89.5 MHz. 89.5. Okey, sekarang kita tiba radio kereta. Set pada radio tuner. Lanjut mengenai program ini atau 89.5. Mana scan ni? Cik nama sudah di scan. 606010. Melalui ATM bersama dengan kode bank BCA 014, Bank Mandiri 008, Bank Syariah Mandiri 451 dan Bank BNI Syariah 009. Untuk Anda yang Abang buat video ke? meeting. Tu dia. 89.5. Kita dapat siaran Doraemon. Macam gitu. Macam mana? Tu kuat sikit lah, tak dengar. Memanglah satu tak sabut. Okey, settle. Sekarang nak tunjuk lah. Sekarang ada speaker kat belakang ni. Jadi kita sambung power dia. Dah tak payah pakai speaker depan.
Kalau dua speaker pun boleh. Kalau speaker ni tak ada, dia kena guna kat depan ke? Yalah, habis nak dengar macam mana? Tangkap bola tu, Nobita. Sekarang kita off. Cepatlah, Nobita. Nobita, kalau tak dapat tangkap bola tu, siap lah. Cepat ambil bola tu. Saya tahulah. Kami balik dulu. Kalau tak dapat tangkap bola tu, siap lah. Tunggulah saya. Okey, settle. Awak selalu tak dapat tangkap bola. Tak seronok langsung. Ya, betul.